Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini merupakan lokasi yang kelima kita Muslim Camp Malaysia. Tim B, dia ada tim A dan juga tim B. Kita pecahkan kepada dua kumpulan untuk kita cepatkan agihan 1,500 pack makanan. Sekarang ni kita berada di Kampung Sekerak yang mana kita agihkan 70 pack makanan kepada 70 buah keluarga di sini. Jadi seperti kebiasaan Muslim Camp Malaysia, kita sedaya upaya untuk turun kepada di perkampungan yang terjejas teruklah, dan bila mana kita lalu tadi daripada awal masuk di kawasan yang agak dalam ini, kita dapati memang majoriti penduduk di sini memang terjejas teruklah akibat daripada bah banjir besar Aceh baru-baru ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyaklah sumbangan sebahagian daripada 1,500 pack makanan ini dapat meringankan sedikit beban apa saudara kita di bumi Aceh. Kami warga Sekerak Kanan mengucapkan terima kasih sama warga Malaysia yang telah memberi donasi buat warga Sekerak Kanan. Saya mewakili Muslim Camp Malaysia, kita mengucapkan jutaan terima kasih sebenarnya kepada rakyat Malaysia, khususnya yang menyumbang kepada misi Bantuan Aceh 3.0 ini. Teruskan bersama kami, insya-Allah. Kita akan datang lagi selepas ini untuk kita pastikan semua agihan yang mana kita perolehi dapat dilaksanakan sebaiknya, insya-Allah. Muslim Camp Malaysia, Bantuan Kemanusiaan Merentasi Sepadan, Aceh Tamiang.